2 April 1988. Daerah Franklin, Carolina Utara. Ivan McGuire melompat keluar dari pesawat Twin Beach pada ketinggian 10.500 kaki. Ini bukan seorang pemula. Anda boleh lihat dengan jelas bagaimana kamera topi keledarnya kekal stabil merakam 2 orang di atasnya. Walaupun dia sedang jatuh bebas beribu-ribu kaki di udara. Semuanya kelihatan normal. Kamera topi keledarnya sedang merakam Pasangan yang jatuh di atasnya sampai ke ketinggian yang diingini, membuka payung terjun mereka dan terapung pergi. Kini giliran dia pula. Dia mencapai ke pinggul kanannya untuk menarik tali ripcord. Anda boleh lihat tangan kirinya masuk ke dalam bingkai. Dia menarik beg itu dan tiada apa yang berlaku. Seorang penerjun udara profesional yang entah bagaimana terlupa payung terjunnya. 16 penerjun elit yang lemas. 1 pembunuhan tanpa pembunuh. Dan 46 orang terbunuh oleh kulit kacang walnut. Ini adalah 6 bencana terjun udara terburuk dalam sejarah manusia. Selamat datang ke Extreme. 2 April 1988 adalah hari yang sibuk untuk semua orang di pusat payung terjun sukan Franklin County di North Carolina, termasuk Ivan McGuire, seorang pekerja telekomunikasi berumur 35 tahun. Ivan adalah seorang lelaki yang sangat taksub dengan terjun udara, dengan lebih daripada 800 terjunan rasmi menjelang tahun 1988. Matlamat beliau adalah untuk menjadi jurugambar terjun udara terbaik di Amerika. Dan itu bukanlah tugas yang mudah, kerana merakam terjun udara pada tahun 1988 adalah satu proses yang sangat sukar. Pada masa itu, memang tiada kamera GoPro yang boleh anda lekatkan saja pada topi keledar anda. Untuk rakamannya, Ivan memakai set khas yang terdiri daripada kamera video besar yang dipasang pada topi keledarnya, kabel tebal yang menjalar di badannya, dan pak bateri berat yang diikat terus ke belakangnya. Haba-haba yang membuatkan set ini berfungsi diikat melintasi dada dan bahunya, sama seperti payung terjun. Kerja itu tidak berbahaya, dan Ivan seorang yang sangat teliti. Dan itulah sebabnya dia masih berada di situ pada 2 April. Ivan biasanya selesai sekitar tengah hari. Tetapi pada hari itu, dia tinggal sehingga pukul 2.30. Cuba memperbaiki kemahiran penggambarannya. Dia sudah melakukan 2 terjunan pada hari itu tanpa sebarang insiden dan tiada sebab untuk berfikir terjunan kali ini akan berbeza. Rancangannya mudah sahaja. Ivan akan terjun keluar dari pesawat dan sepasang tandem iaitu seorang instruktur dan seorang pelajar baru yang melakukan terjunan pertama mereka akan mengikutinya. Dia akan jatuh tepat di bawah mereka dan merakam keseluruhan pendalaman itu dari bawah. Bagi seorang lelaki yang sudah melakukan 800 terjunan ini adalah perkara biasa sahaja. Jadi Ivan menaiki pesawat itu. Dan seperti yang dirancang, apabila pesawat mencapai ketinggian 10.500 kaki, Ivan terjun dahulu. Beberapa saat kemudian, pasangan tandem itu mengikutinya dan Ivan menjejaki mereka dengan sempurna. Maksud saya sendiri tidak terjun udara dan jika anda melakukannya, beritahu saya di ruangan komen. Tetapi mengekalkan sudut kamera yang stabil tanpa sebarang rujukan pasti merupakan salah satu perkara paling sukar untuk dilakukan di udara. Apabila pasangan yang diikuti oleh Ivan mencapai ketinggian yang diingini, jurulatih dan pelajar itu membuka payung terjun mereka tepat pada masanya dan melayang pergi. Semuanya berjalan dengan sempurna. Kini giliran Ivan pula. Dia meraba ke pinggul kanannya untuk menarik tali ripcord. Tetapi tiada apa yang berlaku. Anda boleh lihat saat tangan kirinya masuk ke dalam bingkai kamera. Seketika, ia hampir kelihatan seperti pelarasan rutin. Tetapi kemudian gerakannya berubah dan ia menjadi sesuatu yang lebih terdesak. Tangannya sedang mencari, menepuk, menggenggam, tetapi tidak mendapat apa-apa. Pada kelajuan 150 batu sejam dengan tanah semakin hampir, Ivan McGuire menyedari dia tidak memakai payung terjun. Dalam detik-detik terakhirnya, kerja kamera yang lancar dan profesional itu hilang begitu sahaja. Rakaman itu bergegar hebat menjadi kabur, kacau putih dan awan ketika Ivan dengan terdesak meraba belakangnya mencari peralatan yang tiada di situ. Tepat sebelum rakaman terputus, kedengaran seperti Ivan mungkin telah mengucapkan 2 perkataan ini ke dalam kameranya. Tidak. Kemudian, kegelapan. Bantuan tiba dengan cepat ke lokasi, tetapi ia langsung tidak berguna. Ivan meninggal dunia sebaik saja impak berlaku. Mayatnya ditemui di kawasan hutan, kira-kira 1,5 batu dari lapangan terbang. Penyiasat udara berdepan dengan persoalan yang sukar dipercayai.
Bagaimana seorang veteran boleh terlupa memakai payung terjun? Ia seperti pergi melancong dengan kereta tetapi terlupa membawa kunci. Ia memang tidak masuk akal. Tetapi anda hanya sedar apabila anda sampai ke kereta anda. Tetapi Ivan hanya sedar apabila sudah terlambat. Jadi, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Jawapan yang menyedihkan ditemui di hangar. Payung terjun Ivan masih terletak di atas tanah tanpa disentuh. Kerana tergesa-gesa untuk melakukan penerbangan ketiganya pada hari itu, dia hanya memakai abah-abah kamera yang berat dan berlari ke arah pesawat. Kerana pak bateri yang besar dan tali tebal terletak di bahunya, tepat di tempat di mana payung terjunnya biasanya berada, badannya secara fizikal terasa seperti sudah lengkap bersedia. Gabungkan ini dengan keletihan melampau yang pasti dirasainya selepas 2 terjunan berjaya sebelum ini pada hari yang sama. Dan anda mendapat satu perangkap maut. Apa yang begitu menyayat hati tentang insiden ini ialah seseorang telah pun menyelamatkan nyawa Ivan pada hari yang sama. Awal petang itu, pada terjunan keduanya, seorang rakan sekerja ternampak dia berjalan menuju ke pesawat tanpa payung terjun. Ivan kembali semula, mengambilnya, melakukan terjunan itu dan mendarat dengan selamat. Ia hampir tidak dianggap sebagai insiden yang perlu dirisaukan olehnya. Sepatutnya, dia risau. Walaupun kisah Ivan adalah satu kes kecuaian diri sendiri yang menyedihkan, tetapi jelas, 5 kisah seterusnya jauh lebih rumit. Bermula dengan apa yang berlaku di Ohio pada 27 Ogos 1967. Ini sepatutnya menjadi terjunan sekali seumur hidup. Beberapa minggu sebelum itu, seorang lelaki bernama Bob Carnes telah membuat persembahan di sebuah pertunjukan udara dengan pesawat North American B-25 milik pribadinya. Mitchell, sejenis pesawat yang pernah menjalankan misi dari Pasifik ke Jerman pada masa ketika negara itu belum lagi menjadi negara yang bersahabat seperti yang kita kenali sekarang. Bob Carnes entah bagaimana memiliki salah satu pesawat ini dalam koleksi pribadinya. Dan sebagai tanda terima kasih kepada komuniti terjun udara atas sokongan mereka di pertunjukan udaranya, dia membuat satu tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh mana-mana penerjun udara serius di Ohio. Satu terjunan percuma dari pesawat pengebom Perang Dunia Kedua pada ketinggian 20,000 kaki. Tawaran itu tersebar dalam komuniti hampir serta-merta dan menjelang 27 Ogos, kira-kira 30 penerjun udara paling berpengalaman di negeri itu telah berkumpul di lapangan terbang Ortner di Wakeman, Ohio untuk menerima tawaran tersebut. Begitu ramai orang menerima tawaran itu sehingga pada mulanya pesawat itu secara fizikal tidak dapat berlepas. Mereka meminta penerjun yang kurang berpengalaman untuk berundur. Hanya yang terbaik sahaja yang terpilih. Dan saya mahu anda faham betapa seriusnya orang-orang ini. 17 daripada 18 orang yang terpilih untuk terjun adalah ahli Persatuan Payung Terjun Amerika Syarikat. Ramai daripada mereka telah mencatat lebih 200 terjunan. Dan inilah yang membuatkan segala yang berlaku selepas itu sangat mengelirukan. Masalah bermula dengan Bob Carnes sendiri. Dan ia bermula sebelum pesawat itu berlepas dari tanah. Peralatan navigasinya mempunyai kecacatan kritikal yang tidak pernah didedahkan kepada sesiapa pun. Radio dan sistem VOR beliau, iaitu alat yang memberitahu juruterbang dengan tepat di mana dia berada, tidak boleh beroperasi pada masa yang sama. Dia hanya boleh sama ada bercakap dengan kawalan trafik udara atau menavigasi. Tidak kedua-duanya sekali. Pada hari biasa, itu hanyalah satu kesulitan kecil. Tetapi pada 27 Ogos 1967, lapisan awan tebal dan padat telah menyelubungi utara Ohio, sepenuhnya menutupi permukaan bumi di bawah. Malah pada tahun 1967, peraturan dengan jelas menyatakan bahawa anda mesti dapat mengenal pasti zon pendaratan secara visual. Tetapi Bob mempunyai 18 penerjun elit di belakang dan dia mahu terjunan itu tetap dilakukan. Jadi, Bob mematikan navigasi atas pesawatnya untuk bercakap dengan Cleveland Air Route Traffic Control. Dia meminta pengawal radar di darat untuk membimbing pengebom B-25 miliknya ke zon terjun lapangan terbang Ortner. Pada masa yang sama, Bob berlepas. Seorang jurugambar bernama Ted Murphy telah menerbangkan sebuah pesawat kecil, Cessna 180, dengan niat untuk mengambil gambar penerjun udara dari udara. Dan di sinilah salah satu kes salah identiti paling ekstrim dalam sejarah penerbangan berlaku. Kerana pada tahun 1967, radar awam pada dasarnya hanyalah satu titik bercahaya di atas skrin. Tiada tag yang memaparkan saiz, jenis atau altitude pesawat. Sebuah pengebom B-25 Perang Dunia Kedua yang besar dan sebuah Cessna 180 yang kecil kelihatan sama sahaja di skrin radar. Dan di bilik radar Cleveland, pertukaran shift baru saja berlaku. Pengawal utama yang telah berkomunikasi dengan Carnes beredar untuk berehat minum kopi.
meninggalkan pengganti untuk memantau radar. Apabila pengawal yang lain duduk dan melihat titik-titik bercahaya itu, dia menumpukan perhatian pada satu isyarat yang disangkanya adalah Karnes dan mula memberikan arahan. Pengawal itu sedang bercakap dengan Bob Carnes melalui radio, tetapi dia sebenarnya menjejak pesawat Cessna milik Ted Murphy di skrin. Oleh kerana Carnes terbang dalam keadaan buta sepenuhnya di dalam awan, dia tiada pilihan selain mempercayai dan mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pengawal melalui set kepala. Dan apabila titik yang disangkakan Bob itu berada, betul-betul di atas zon pelepasan lapangan terbang Orton pada skrin pengawal, dia memberitahu Carnes bahawa keadaan sudah selamat. Dia langsung tidak tahu bahawa titik yang dilihatnya itu sebenarnya adalah pesawat Cessna milik Ted Murphy dan bukannya Carnes. Dan pesawat B-25 yang sebenar dengan 18 penerjun udara di dalamnya berada kira-kira 12 batu dari lapangan terbang Orton betul-betul di atas perairan terbuka Tasik Iri. Ingat, Bob sedang terbang dalam keadaan buta sepenuhnya. Jadi apabila dia mendengar isyarat selamat daripada pengawal, dia memberi lampu hijau kepada penerjun udara untuk terjun. Ketua penerjun membuka pintu dan walaupun peraturan pada masa itu dengan jelas memberitahu penerjun udara supaya tidak pernah terjun tanpa mengesahkan tanah secara visual di bawah mereka, kesemua 18 orang terjun pada ketinggian 20,000 kaki ke dalam awan tebal yang terlalu tebal untuk ditembusi pandangan. Terlalu tebal untuk mengetahui apa yang menanti di sebelah sana. Untuk satu tempoh yang lama, mereka berada dalam keadaan jatuh bebas sepenuhnya, melalui suasana putih sepenuhnya. Mereka menembusi bahagian bawah awan pada kira-kira 4,000 kaki dan bukannya rumput dan tanah, mereka melihat air. Panik mula timbul kerana pada tahun 1967, peralatan terjun udara sangat berat. Para penerjun memakai sut lompat tebal, boot berat dan 40 paun tali kanvas serta nilon. Dalam keadaan itu, walaupun mereka terselamat daripada hentakan, mereka akan tenggelam serta-merta. Mereka hanya mempunyai kira-kira 30 saat dari dasar awan ke bumi. Fikirkan, apa maksud 30 saat apabila anda jatuh pada kelajuan terminal? Tanpa cara untuk berhenti. Mereka terhempas ke dalam tasik dengan kuat. Kanopi mereka yang besar dan berat runtuh menimpa mereka. Dan payung terjun mereka serta-merta bertukar menjadi jaring basah, menarik mereka ke bawah permukaan. Orang di sekeliling pun tidak faham apa yang mereka lihat pada mulanya. Di tasik itu, para pengemudi bot termasuk dua ipar, Dean Phillips dan Richard Ralph, yang sedang bersiar-siar pada hari Ahad, mendongak dan melihat bentuk-bentuk kecil jatuh dari awan yang rendah. Pada mulanya, mereka sangka mereka sedang melihat sekawan burung camar menyelam ke permukaan. Orang lain pula menyangka ia hanyalah sampah atau serpihan yang dibuang secara haram dari sebuah kapal terbang. Barulah apabila payung terjun terbuka dan kanopi besar mula menghentam permukaan air, realiti yang mengerikan itu mula disedari. Para pengemudi bot menolak pendikit mereka ke hadapan dan bergegas menuju ke kawasan impak untuk membantu. Apabila mereka sampai ke tempat mereka jatuh, para pengemudi bot dengan terdesak menarik tali-tali yang berselirat dan cuba mengangkat penerjun yang berat dan basah ke atas dek mereka. Secara ajaib, Phillips dan Ralph berjaya menarik dua penerjun bernama Robert Coy dan Bernard Johnson keluar dari air dalam keadaan hidup. Mereka cuba untuk menyelamatkan seorang lagi, tetapi dia tidak berjaya diselamatkan. Walaupun usaha menyelamat segera dilakukan oleh mereka dan cubaan lain oleh para pengemudi bot di sekitar, para penerjun udara itu tenggelam jauh ke dasar dan tidak dapat dicapai. Pencarian yang dijalankan selepas itu berlangsung selama 53 jam. Lebih daripada 400 orang membanjiri bandar Huron, Ohio. Unit pengawal pantai, pesawat tentera, lebih 30 bot dan anggota penyelamat dari seluruh negeri. Mereka mencari setiap inci kawasan pantai itu. Ia sudah terlambat. 16 daripada 18 penerjun udara itu lemas. Hanya 2 orang yang sempat diselamatkan dari air. Siasatan yang dijalankan selepas itu sangat intensif, menyeluruh dan tegas. Carnes didapati bersalah kerana dengan sengaja melepaskan penerjun udara melalui lapisan awan tebal tanpa hubungan visual dengan tanah. Satu pelanggaran langsung terhadap peraturan persekutuan. Akibatnya, beliau telah dilucutkan hak secara kekal untuk menerbangkan pesawat komersial atau membawa penumpang lagi selama-lamanya. Selain kehilangan sumber pendapatannya, Carnes bersama kerajaan persekutuan turut berdepan saman kematian salah daripada keluarga 16 mangsa. Bencana itu telah memusnahkan operasi beliau dari segi kewangan selama-lamanya. Bencana itu juga telah mengubah peraturan penerbangan selama-lamanya.
Kerana penerjun elit itu telah lemas di bawah beban berat peralatan mereka sendiri, Kelab Payung Terjun Amerika telah menulis semula protokol keselamatannya dengan memasukkan mandat wajib yang tidak boleh dirundingkan yang memastikan sesiapa sahaja yang melakukan terjunan dalam jarak 50 batu dari kawasan air mesti dilengkapi dengan peralatan apungan dan kelangsungan hidup yang diluluskan. Protokol keselamatan ini sudah pasti telah menyelamatkan banyak nyawa yang tidak pernah sampai ke saluran ini. Tetapi malangnya, untuk menjadikan perkara ini perlu, ia telah meragut 16 nyawa. Sekarang, setiap bencana setakat ini adalah satu tragedi yang tidak diingini. Tiada siapa yang mahu sesiapa mati. Tetapi pada tahun 2003 di England, ada seseorang yang mahu. Stephen Hilder ialah seorang kadet pegawai berumur 20 tahun di Kolej Sains Tentera Diraja yang merupakan sebahagian daripada Akademi Pertahanan United Kingdom. Beliau telah berada di landasan kerjaya ketenteraan selama bertahun-tahun setelah menamatkan A-level di Kolej Welbeck, sekolah tingkatan 6 elit tentera darat. Selepas tempoh singkat yang tidak berjaya di Universiti Bristol, Stephen berpindah ke Shrewsbury untuk belajar pengurusan dan logistik dan sedang berusaha ke arah kerjaya sebagai pegawai tentera darat. Menurut kebanyakan orang, beliau adalah seorang pemuda yang berdisiplin, bijak dan bercita-cita tinggi. Tetapi Stephen mempunyai kehidupan kedua yang berjalan seiring dengan latihan ketenteraannya dan ia menguasai dirinya dengan cara yang sukar untuk dijelaskan sepenuhnya oleh rakan-rakan terdekatnya. Dia telah mula terlibat dalam sukan terjun udara dan dalam masa hanya 2 tahun, dia telah mencatat lebih daripada 200 terjunan. Untuk memberi gambaran, kebanyakan penerjun udara rekreasi mengambil masa bertahun-tahun untuk mencapai jumlah itu. Kawan-kawannya berkata ia bukan sekadar sesuatu yang dia suka, tetapi sesuatu yang dia perlukan. Menjelang musim panas tahun 2003, Stephen bertanding sebagai sebahagian daripada pasukan terjun udara formasi 3 orang yang dipanggil Black Rain bersama rakan kadet pegawainya Adrian Blair dan David Mason dalam disiplin khusus yang dikenali sebagai free flying. Free flying bukanlah terjun udara biasa dengan posisi menyiarap. Ia pada dasarnya adalah gimnastik udara beribu-ribu kaki di atas langit. Penerjun jatuh dengan kepala dahulu, kaki dahulu atau dalam posisi duduk, melakukan formasi kompleks yang telah dikoreografikan sambil jatuh pada kelajuan 150 batu sejam. Ia memerlukan fokus yang tinggi, kesedaran badan dan keberanian yang besar. Ketiga-tiga mereka telah menyertai kejohanan Persatuan Payung Terjun College British, satu pertandingan selama seminggu yang diadakan di lapangan terbang Haberstow di Lincolnshire pada tahun itu. 4 Julai 2003 adalah hari pertandingan dan pada sekitar jam 2.45 petang, Stephen dan 2 rakan sepasukannya menaiki pesawat terjun dan mula mendaki perlahan-lahan ke ketinggian 13,000 kaki. Terima kasih kepada seorang lagi penerjun udara yang merakamkan lompatan itu. Kita tahu dengan tepat bagaimana suasana di dalam kabin. Dalam rakaman, Stephen kelihatan tersenyum lebar, bergurau dengan rakan-rakannya dan mengangkat ibu jari. Dia kelihatan betul-betul seperti seorang pemuda yang bersedia untuk bertanding dalam sukan yang dia cintai. Apabila lampu bertukar hijau, ketiga-tiga lelaki itu terjun ke langit dan lompatan itu memang sempurna. Pasukan itu benar-benar fokus. Mereka melaksanakan 19 aksi akrobatik yang sempurna mengikut masa. Dan pada ketinggian 4,000 kaki, rutin itu berakhir. Pasukan itu berpecah, bergerak menjauh antara satu sama lain untuk mencipta jarak selamat sebelum membuka payung terjun mereka. 2 rakan sepasukan Stephen mencapai belakang, melemparkan suit perintis mereka dan serta-merta ditarik ke atas apabila kanopi utama mereka terbuka. Mereka melihat ke sebelah, menjangkakan kanopi Stephen akan terbuka di sisi mereka. Sebaliknya, dia terus jatuh. Stephen cuba mencapai pemegang pembukaan utama, tetapi tiada apa yang berlaku. Dengan serta-merta bergantung pada latihan ketenteraan dan ingatan ototnya, dia terus melaksanakan protokol kecemasan. Dia mencapai payung terjun simpanan kecemasannya. Sekali lagi, tiada apa yang berlaku. Tiada apa yang boleh dilakukan selain melihat dengan tidak berdaya ketika dia jatuh dan menghentam tanah di ladang jagung berdekatan pada kelajuan 120 batu sejam. Dia meninggal dunia serta-merta. Apabila pasukan turubatan dan pegawai zon pendaratan mengambil mayatnya dari celah batang jagung yang tinggi, mereka menganggap mereka sedang melihat satu tragedi dalam sejuta di mana kedua-dua sistem utama dan sandaran gagal pada masa yang sama. Tetapi apabila mereka memeriksa peralatannya dengan lebih teliti, apa yang mereka lihat langsung tidak masuk akal. Lihat, setiap penerjun udara terjun dengan 2 payung terjun, satu utama dan satu lagi sebagai sandaran. Setiap payung terjun disambungkan kepada abah-abah di badan anda.
dengan tali fabrik tebal dan tahan lasak. Apabila anda menarik pemegang pelepasan anda, tali-tali itulah yang memindahkan daya daripada pembukaan payung terjun di atas anda ke badan anda, memperlahankan anda. Ia pada dasarnya adalah satu-satunya perkara yang memisahkan anda daripada terhempas dengan kuat ke tanah. Jika tali-tali itu disabotaj dengan apa-apa cara, tidak kira betapa sempurnanya payung terjun anda terbuka, ia akan tercabut dan melayang pergi di atas anda sementara anda terus jatuh. Itulah yang telah dilakukan pada peralatan Stephen. Kedua-dua set tali pada payung utama dan simpanan telah dipotong dengan apa yang penyiasat kemudian tentukan sebagai alat yang tajam. Dan potongan itu bukan secara rawak atau cuai. Sesiapa yang melakukan ini benar-benar faham apa yang mereka potong dan kenapa. Polis Humberside menggambarkannya sebagai sabotaj bertaraf pakar. Seorang penyiasat kanan menyifatkannya sebagai sesuatu yang unik dalam sejarah jenayah Britain. Seseorang telah berjaya melakukan pembunuhan di udara semasa kejohanan kebangsaan. Polis Humberside segera melancarkan siasatan kes pembunuhan berskala besar. Tetapi ini bukanlah sebuah filem di mana polis serta-merta mengunci pintu pagar dan menangkap pembunuh. Ia adalah satu pemburuan suspek di seluruh negara yang perlahan dan menyeksakan. Detektif terpaksa menjejaki dan menemu bual ribuan orang yang telah menghadiri festival selama seminggu itu. Mereka mencari pesaing yang cemburu, musuh rahsia atau sesiapa sahaja yang berdendam terhadap kadet muda itu. Mereka tidak menemui apa-apa. Sehinggalah 3 bulan kemudian, pada Oktober 2003, polis membuat satu tindakan yang benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka memutuskan untuk mencari di tempat kejadian itu berlaku. Mereka menahan dan menyoal siasat 2 rakan sepasukan Stevens, iaitu 2 orang muda yang terjun bersama-sama dengannya dari pesawat itu, serta seorang lagi individu yang tidak dinamakan. Pengkhianatan itu terasa hampir tidak dapat dibayangkan, terutamanya kerana hanya beberapa minggu sebelum itu, kedua-dua rakan tersebut telah menjadi pembawa keranda di majlis pengebumian Stephen, secara fizikal mengusung kerandanya di sepanjang lorong. Namun di sinilah mereka duduk di dalam bilik soal siasat polis. Bagi lelaki ketiga itu pula, tiada siapa pernah menjelaskan siapa dia atau mengapa dia ditahan. Media British menjadi benar-benar kecoh. Mereka mencipta pelbagai teori liar tentang cemburu buta, persaingan ketenteraan dan cinta tiga segi yang rumit mengenai pembunuhan kejam dan penuh perancangan ini oleh rakan-rakan terdekatnya. Yang tinggal hanyalah bukti fizikal untuk mengukuhkan kes ini. Tetapi anda tahu bahawa kebenaran sesuatu jenayah jarang terletak pada kekecohan media. Ia terletak pada data forensik yang senyap dan mikroskopik. Dan apabila laporan forensik akhirnya diterima dari Makmal, ia telah mengubah keseluruhan siasatan pembunuhan itu secara total. Kerana apabila Makmal forensik menyapu tali payung terjun nylon yang telah dipotong itu, mereka sedang mencari DNA pembunuh. Mereka menjangkakan akan menemui peluh, sel kulit atau cecair daripada sesiapa yang telah memotong bahan tebal itu dengan ganas. Sebaliknya, satu-satunya DNA yang mereka temui ialah milik Stephen Hilders. Polis juga telah memeriksa kereta Stephen yang telah diletakkan di zon terjun sepanjang minggu itu. Di dalam but kereta, mereka menemui sepasang gunting. Dan apabila mereka meletakkan gunting itu di bawah mikroskop, analisis forensik menunjukkan serat nilon mikroskopik yang tertinggal pada bilah gunting itu sepadan dengan tali payung terjun yang telah dipotong pada peralatan payung terjunnya. Bukti fizikal membawa kepada satu kesimpulan yang sukar dibayangkan. Stephen Hilder telah mensabotaj tali hayatnya sendiri. Apabila penyiasat menyelidik lebih dalam kehidupan peribadinya, fakta-fakta lain yang mengganggu mula muncul. Di sebalik senyuman dan sikap santai penerjun udara di dalam pesawat, Stephen ialah seorang pemuda yang sebenarnya sedang lemas dalam kehidupannya sendiri secara rahsia. Stephen telah menanggung hutang lebih daripada 17,000 pound. Kebanyakannya untuk membiayai obsesinya terhadap sukan terjun udara yang mahal. Hubungan jangka panjangnya dengan teman wanitanya sedang berakhir. Dia berada di bawah tekanan yang amat hebat di akademi tenteranya yang berprestij. Dan dia tersilap menyangka bahawa dia baru sahaja gagal dalam peperiksaan akhir yang sukar. Semasa siasatan, seorang rakan teringat satu komen yang menggerunkan dan dibuat sambil lewa yang pernah dibuat oleh Stephen beberapa bulan sebelum itu. Dia pernah berkata bahawa jika dia pernah memerlukan jalan keluar dari hidupnya, dia tidak akan melakukannya secara senyap. Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan terjun keluar dari sebuah pesawat. Berdepan dengan timbunan bukti fizikal dan psikologi ini, polis Humberside mengubah pendirian mereka.
Mereka secara rasmi membersihkan nama 2 rakan sepasukannya, menggugurkan siasatan pembunuhan dan mengisytiharkan kes itu sebagai satu tindakan menamatkan hidup sendiri yang luar biasa dan dirancang dengan teliti. Tetapi di UK, sesuatu kes tidak pernah benar-benar ditutup sehingga ia dibawa ke coroner. Dan coroner yang ditugaskan untuk kes ini, seorang lelaki bernama Stuart Atkinson, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pihak polis. Dia menegaskan terdapat percanggahan besar dan jelas dalam teori mereka. Ya, gunting itu ditemui dalam kereta Stephen. Tetapi kereta itu telah dibiarkan tidak berkunci sepanjang minggu dengan kunci masih berada di dalam pencucuh. Sesiapa sahaja di lapangan terbang itu boleh menggunakan guntingnya, memotong tali tersebut dan melemparkannya kembali ke dalam but. Dan hakikat bahawa DNA Stephen adalah satu-satunya profil yang ditemui pada gunting itu tidak bermakna apa-apa menurutnya. Seorang pembunuh yang memakai sarung tangan tidak akan meninggalkan DNA pun. Ketiadaan DNA orang lain tidak bermakna tiada orang lain yang berada di situ. Dan kesan gentian yang ditemui pada pakaian Stephen itu mungkin telah berpindah ke pakaiannya daripada beg payung terjunnya sebelum dia memakai pakaian kerjanya pada pagi itu. Tetapi percanggahan terbesar bagi Stuart adalah terjunan itu sendiri. Stephen telah dirakam oleh kamera semasa terjunan terakhir itu. Kelihatan gembira, teruja dan membuat kontak mata dengan rakan sepasukannya ketika dia melompat keluar dari pesawat. Jika dia telah memotong tali pengikatnya sendiri di atas tanah, dia tahu sebaik sahaja dia melangkah keluar dari pesawat itu, dia adalah lelaki yang sudah mati. Jadi, mengapa seorang lelaki yang tahu dia akan mati melakukan 19 aksi akrobatik yang sempurna dan sangat teknikal bersama rakan-rakannya? Mengapa dia tersenyum? Dan yang lebih penting, apabila dia mencapai ketinggian 4,000 kaki, mengapa dia menarik pemegang payung terjun utamanya? Dan apabila itu gagal, mengapa dia terus pergi ke payung terjun simpanannya? Mengapa melalui detik-detik menakutkan dan panik cuba menyelamatkan nyawa sendiri? Jika anda sudah tahu, anda akan memotong tali pinggang anda sendiri. Semuanya tidak masuk akal bagi coroner Stuart Atkinson. Jadi, pada 25 Mac 2005, Stuart Atkinson mencatatkan satu keputusan terbuka menggambarkan kematian Stephen Hiller sebagai sesuatu yang unik dan misteri. Dalam sistem perundangan British, keputusan terbuka bermaksud seperti apa yang didengar. Kami tidak tahu. Kami tidak boleh berkata apa-apa. Sehingga hari ini, ia kekal sebagai satu misteri yang langsung tidak dapat diselesaikan. Dan tiada sesiapa pernah didakwa. Sekarang, walaupun kes Stephen adalah misteri paling gelap dalam senarai ini, kisah kita seterusnya adalah yang paling memilukan hati. Ia membawa kita ke Honolulu, Hawaii pada malam 5 Disember 1981. Dan ia bermula dengan apa yang sepatutnya menjadi salah satu malam paling mengujakan dalam tahun itu. Tapi sebelum itu, anda patut tahu bahawa setiap bulan saya buat satu video khas untuk Patreon. Amaran sudah diberikan. Anda tak akan jumpainya di tempat lain. Kalau itu minat anda, pautan ada dalam keterangan. Byron Black ialah seorang legenda terjun udara berumur 50 tahun di Hawaii. Beliau telah menubuhkan jam Hawaii pada tahun 1976 dan sepanjang tahun-tahun berikutnya telah membangunkannya menjadi salah satu pasukan terjun udara yang paling dikenali di pulau-pulau tersebut. Mereka terkenal dengan pertunjukan pra-permainan yang menakjubkan di Stadium Aloha, terjun payung ke dalam padang sebelum perlawanan bola sepak Universiti Hawaii, sementara ribuan peminat menyaksikan dari tempat duduk. Menjelang Disember 1981, mereka sudah melakukannya 2 kali pada tahun yang sama tanpa sebarang insiden. 5 Disember sepatutnya menjadi kali ketiga. Universiti Hawaii menjadi tuan rumah kepada Universiti South Carolina dan jam Hawaii telah diupah untuk membuat pertunjukan pra-permainan. Byron mengumpulkan pasukannya yang terdiri daripada 11 penerjun udara veteran secara keseluruhan. Antara 12 orang di dalam pesawat itu, mereka telah mencatat lebih 10,000 terjunan secara keseluruhan. Byron membawa 2 orang anak lelakinya bersama. Danny, yang berumur 20 tahun, akan menjadi juru terbang pesawat itu. Sebuah Beechcraft C-45 berkembar enjin. Bobby, 25 tahun, akan terjun bersama pasukan. C-45 ialah sebuah pesawat vintage yang cantik dan boleh dipercayai. Tetapi ia sangat tidak memaafkan jika anda mengabaikan undang-undang berat dan keseimbangan. Dan sebelum pesawat khusus ini berlepas dari landasan pada pagi itu, satu kesilapan pengiraan yang serius tetapi tidak kelihatan sudah pun berlaku. Apabila anda memuatkan sebuah pesawat, anda perlu mengira pusat graviti dengan teliti.
kerana pesawat yang sedang terbang adalah seperti jongkang-jongkit, seimbang sempurna di atas sayapnya. Jika anda meletakkan terlalu banyak berat di bahagian belakang, sebagai contoh, pesawat akan menjadi terlalu berat di ekor secara berbahaya. Pesawat yang berat di ekor akan kehilangan kestabilan aerodinamiknya. Hidung pesawat sentiasa cenderung untuk terangkat ke atas, yang menyebabkan rintangan angin yang besar. Jika hidung pesawat terlalu tinggi, sayap tidak lagi menghasilkan daya angkat. Pesawat akan mengalami kehilangan daya angkat dan ia menjadi sangat mudah untuk memasuki putaran ganas yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Dengan 11 penerjun dewasa yang memakai peralatan berat berhimpit di bahagian belakang kabin pada hari itu, pesawat Beechcraft itu dimuatkan dengan beban 10 inci di belakang had belakang maksimumnya. Dalam dunia penerbangan, tersilap walaupun 1 inci saja boleh mengubah cara pesawat itu bertindak balas secara drastik. Tersilap 10 inci bermakna pesawat ini adalah perangkap maut di udara. Hanya menunggu juruterbang membuat kesilapan. Tetapi pesawat itu tetap berlepas dari lapangan Dillingham tanpa sebarang insiden dan mula mendaki menuju ke stadium. Tetapi awan tebal dan angin kencang telah melanda Honolulu. Jadi para penerjun tidak dapat melihat tanah. Dan tidak seperti kumpulan tasik Airy, pasukan ini mematuhi protokol. Lompatan itu dibatalkan dan Danny Black memusingkan pesawat itu semula. Apa yang berlaku dalam beberapa minit seterusnya adalah sesuatu yang saksi di darat sendiri sukar untuk gambarkan dengan tepat. Seorang isteri tentera laut bernama June Burkhardt sedang makan malam di sebuah restoran berhampiran bersama suaminya apabila dia memandang keluar tingkap. Dia berkata, kapal terbang itu berpusing-pusing dan bergerak dalam bulatan yang besar. Pada mulanya, dia benar-benar menyangka ia adalah satu pertunjukan akrobatik. Ketika Danny Black, juruterbang itu, memusingkan pesawat berhampiran USS Arizona Memorial, perangkap maut yang telah diterbangkannya akhirnya terserlah. Apabila sebuah pesawat membuat pusingan, muncungnya perlu menunduk sedikit dan kelajuannya mesti dikekalkan. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan sayap menghasilkan daya angkat yang cukup untuk menekalkan pesawat di udara. Tetapi, ekor pesawat ini terlalu berat, melebihi had selamatnya. Sebaik saja Danny mula membuat pusingan, semua beban di belakang mula menentangnya. Bayangkan seperti cuba memutar tukul dengan memegang pemegangnya. Bahagian yang berat itu akan cuba menguasai. Dalam sebuah pesawat, itu bermakna ekor akan tertarik ke belakang, muncung pesawat akan terangkat ke atas, sayap kehilangan sudutnya dan seluruh pesawat serta-merta memasuki putaran mendatar yang ganas dan tidak dapat dipulihkan. Di dalam kabin, ia benar-benar mimpi ngeri. Apabila sebuah pesawat berpusing di luar kawalan seperti itu, ia menghasilkan daya sentrifugal yang sangat kuat. Jika anda pernah berada di atas pusingan gembira di taman permainan yang berpusing terlalu laju, anda pasti tahu perasaan menakutkan apabila anda ditolak keluar, langsung tidak mampu menarik badan anda kembali ke tengah. Sekarang bayangkan, daya yang sama itu berganda di dalam tiup logam yang sedang jatuh dari langit. 11 penerjun udara yang dibebani oleh peralatan berat mereka serta-merta terlekat pada dinding dan lantai oleh satu beban yang tidak kelihatan dan menghimpit. Mereka tidak dapat berdiri. Mereka tidak dapat merangkak. Mereka benar-benar terperangkap oleh hukum fizik putaran itu. Di bahagian hadapan, Danny yang berumur 20 tahun menolak enjin ke had maksimum dengan terdesak menolak kawalan ke hadapan untuk cuba menundukkan muncung kapal supaya mereka boleh terbang semula. Tetapi kerana semua badan itu terperangkap tanpa daya di bahagian belakang pesawat, ekor pesawat menjadi terlalu berat. Kawalan penerbangan pada dasarnya tidak berfungsi. Duduk paling hampir dengan pintu terjun terbuka Ialah seorang penerjun udara berumur 34 tahun bernama Mike Simmons. Dia telah bersedia untuk menjadi penerjun pertama di atas stadium malam itu, yang bermakna dia sudah berada betul-betul di pintu keluar. Ketika pesawat itu berpusing dan bergegar di sekelilingnya, dia membuat keputusan yang mungkin setiap naluri dalam badannya menjerit untuk dia lakukan. Dia melompat keluar. Melihat dia terjun, 3 lagi penerjun lain cuba sedaya upaya untuk mengikutinya. Tetapi melepasi sebuah pesawat yang sedang berpusing adalah sangat berbahaya. Ketika Mike menolak keluar dari pintu, bahagian ekor Beechcraft yang berpusing dengan ganas itu berpusing dan menghentam terus ke kakinya, mematahkannya sepenuhnya. Walaupun kesakitan yang amat sangat dan terjatuh bebas secara berpusing, Mike bergantung sepenuhnya kepada ingatan ototnya. Dia mencari pemegangnya, menarik tali payung terjunnya dan kanopinya pun terbuka. Beberapa saat kemudian, dia terjun ke dalam air di Pearl Harbor. Mike berjaya.
Malangnya, penerjun lain yang cuba mengikutinya tidak sempat membuka payung terjun kerana kehabisan ruang di udara. Payung terjun mereka tidak sempat terbuka sepenuhnya dan mereka terhempas ke tanah. Pesawat Beechcraft itu melanggar terumbu kira-kira 250 ela dari USS Arizona Memorial dan remuk menjadi bentuk L ketika hentaman. Ekor adalah satu-satunya bahagian yang masih kelihatan di atas permukaan air. Walaupun kakinya patah, Mike Simmons menanggalkan peralatan beratnya, berusaha naik ke permukaan dan cuba berenang dengan penuh terdesak ke arah bangkai pesawat yang sedang tenggelam untuk menyelamatkan rakan-rakannya. Tetapi hentaman itu terlalu kuat. Kesemua 11 orang di dalam pesawat, termasuk legenda Byron Black dan 2 anak lelakinya yang masih muda, terkorban dalam nahas tersebut. Siasatan rasmi mendapati apa yang telah diberitahu oleh angka berat dan imbangan kepada sesiapa sahaja yang mengambil berat untuk memeriksanya. Juruterbang telah gagal mengekalkan kelajuan penerbangan semasa membelok. Pesawat itu dimuatkan 10 inci di belakang had pusat graviti belakangnya. Danny Black berumur 20 tahun. Belum cukup layak untuk mengendalikan pesawat itu dan tidak melakukan perancangan pra-penerbangan yang mencukupi. Tragedi dahsyat yang memusnahkan teras komuniti terjun udara Hawaii dalam satu petang sahaja. Dan ia kekal sebagai peringatan yang kejam bahawa tidak kira berapa ribu terjunan berjaya yang anda pernah lakukan, anda tidak boleh mengalahkan pesawat yang dimuatkan dengan salah hanya dengan kemahiran terjun anda. Tidak seperti segala yang telah kita bincangkan sebelum ini, kisah seterusnya ini tidak berlaku kerana kesilapan pengiraan, kesilapan manusia atau kegagalan mekanikal yang luar biasa. Ia berlaku kerana gambar-gambar. Biar saya jelaskan. Dubnica Air ialah operasi terjun udara yang berpusat di lapangan terbang Červený kamen di barat Slovakia. Pada Ogos 2015, mereka sedang membuat persiapan untuk pertunjukan udara yang dijadualkan pada 23 Ogos dan telah mengatur satu penerbangan latihan 3 hari lebih awal untuk berlatih persembahan segerak mereka. Rancangannya adalah 2 pesawat LL-410 turboprop yang sama akan berlepas bersama, naik dalam formasi rapat dan melepaskan penerjun udara mereka serentak. Bersih, tepat, profesional. Sekarang, jika anda tidak biasa dengan penerbangan formasi, peraturannya mudah dan tidak boleh dirunding. Apabila 2 pesawat terbang dalam formasi rapat, setiap juruterbang mempunyai satu tugas yang paling utama berbanding yang lain. Tahu dengan tepat di mana pesawat yang satu lagi berada pada setiap masa. Pesawat yang mengekori, khususnya, mempunyai kedudukan tertentu yang mesti dipegang di belakang dan di bawah pesawat utama. Dan ia tidak boleh, dalam apa jua keadaan, terkeluar dari kedudukan itu. Jarak antara kedua-dua pesawat diukur dalam kaki, bukan batu. Satu saat kecuaian, akibatnya amat dahsyat. Setiap pesawat membawa 17 penerjun udara dan 2 juruterbang. Itu bermakna 38 orang berada di udara dalam kedua-dua pesawat. Ketika kedua-dua pesawat itu naik menuju 5,000 kaki pada pagi 20 Ogos itu, ruang untuk melakukan kesilapan langsung tidak wujud. Kedua-dua pesawat itu bertembung tepat ketika para penerjun udara di belakang kabin sedang melakukan pemeriksaan akhir peralatan mereka. Impaknya amat dahsyat. Apabila pesawat bertembung di udara, mereka tidak sekadar melantun antara satu sama lain. Baling-baling yang tajam seperti pisau itu menembusi fuselage aluminium seperti kertas. Sayap tercabut. Bahagian ekor hancur. Serta-merta, kedua-dua pesawat hilang keupayaan untuk terbang. Dalam hampir semua situasi penerbangan komersial atau persendirian yang lain, perlanggaran di udara pada ketinggian 5,000 kaki ialah kejadian yang pasti meragut semua nyawa. Tetapi penumpang di belakang pesawat-pesawat ini adalah 38 penerjun udara elit dan mereka sudah pun memakai payung terjun mereka. Apa yang berlaku seterusnya ialah satu perjuangan terdesak dalam sekelip mata untuk terus hidup melawan hukum fizik yang kejam. Apabila sebuah pesawat kehilangan sayap dan ekornya, ia akan berpusing tanpa kawalan, menghasilkan daya G yang besar dan mengelirukan. Penerjun udara di dalam bangkai pesawat yang berpusing itu hanya mempunyai beberapa saat untuk bertindak. Bergelut dalam kekacauan, grafiti yang menekan dan serpihan yang berterbangan. Mereka berusaha sedaya upaya menuju ke pintu terjun yang terbuka dan melompat keluar ke udara, mengelak bahagian pesawat yang jatuh sambil membuka payung terjun mereka. Secara ajaib, 31 penerjun udara berjaya melarikan diri dari bangkai pesawat yang jatuh dan mendarat dengan selamat menggunakan payung terjun. Tetapi, tidak semua sempat keluar tepat pada masanya. Daya G yang kuat dan logam yang remuk, serta menghimpit, telah memerangkap 3 penerjun udara di dalam fuselage. Selain itu,
Juru terbang di setiap pesawat terikat dengan tali pinggang keselamatan di kokpit masing-masing. Mereka tidak mempunyai masa dan ruang untuk melarikan diri. Kedua-dua pesawat itu terhempas ke tanah dan keempat-empat juru terbang serta 3 penerjun udara yang terperangkap meninggal dunia dalam nahas itu. Apabila penyiasat dari Biro Penerbangan Slovakia memeriksa serpihan untuk mengetahui dengan tepat mengapa kedua-dua pesawat ini bertembung pada hari musim panas yang cerah, mereka menemui sesuatu yang begitu sukar dipercayai sehingga saya sendiri rasa seperti saya salah nampak ketika pertama kali membacanya. Menerbangkan pesawat dalam formasi rapat memerlukan tumpuan mutlak yang tidak boleh koyak. Satu saat saja tidak memberi tumpuan boleh membawa maut. Namun, laporan rasmi mendedahkan bahawa pada waktu pelanggaran itu, kapten pesawat yang berada di belakang sedang menggunakan telefonnya untuk mengambil gambar pesawat di hadapan melalui tingkap kokpitnya. Semasa dia melakukan perkara itu, pesawatnya perlahan-lahan telah bergerak ke hadapan dan ke atas sehingga sejajar dengan pesawat yang sepatutnya dia ikuti. Pada masa salah seorang juru terbang sedar apa yang sedang berlaku, sudah terlambat. Sekarang saya langsung tidak faham kenapa dia fikir perkara itu boleh diterima. Anda pun tak sepatutnya menghantar mesej semasa memandu, apatah lagi mengambil gambar semasa menerbangkan pesawat. Saya langsung tidak tahu apa yang bermain di fikirannya ketika dia menghalakan telefon itu ke tingkap. Tetapi apa yang saya tahu ialah 38 orang mempercayainya dengan nyawa mereka pada pagi itu. Dan 7 daripada mereka tidak pulang ke rumah kerana dia mahukan sebuah gambar. Setiap bencana dalam senarai ini, setakat ini berpunca daripada kesilapan manusia yang membawa maut pada ketika itu. Tetapi, bencana terjun udara paling dahsyat dalam sejarah manusia bukan disebabkan oleh kesilapan di udara. Ia disebabkan oleh tanah. Pada 11 September 1982, Bandar Mannheim di Jerman Barat sedang meraihkan satu sambutan besar-besaran. Bandar itu telah diberikan status bandar rasmi tepat 375 tahun sebelum itu. Dan kerajaan tempatan telah menganjurkan seminggu sambutan untuk meraihkan peristiwa tersebut. Terdapat konsert, pameran dan pada pagi 11 September, satu pertunjukan udara yang menakjubkan di lapangan terbang Bandar Mannheim yang dihadiri oleh ribuan orang untuk menontonnya. Tumpuan utama pertunjukan udara itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sesiapa sebelum ini. Sebuah pasukan terjun udara antarabangsa yang terdiri daripada 23 orang Perancis, 9 orang Wales, 6 orang Jerman dan 8 orang Amerika yang akan mencuba satu rekod Guinness. Rekod dunia untuk formasi bulatan terjun bebas terbesar yang pernah dibentuk dalam sejarah manusia. Untuk melakukannya, mereka perlu keluar dari pesawat serentak pada ketinggian, berpegangan tangan dalam satu bulatan gergasi sambil jatuh pada kelajuan 150 batu sejam dan mengekalkan formasi itu cukup lama untuk disahkan secara rasmi. Untuk membawa semua penerjun udara itu ke ketinggian, bandar tersebut telah meminta 2 helikopter CH-47 Chinook Tentera Darat AS daripada garison tentera Amerika yang berpangkalan di Mannheim. Chinook ialah sebuah pengangkut berkembar rotor yang sangat besar. Ia berperisai tebal, direka bentuk dengan kejuruteraan tinggi dan dibina untuk bertahan di zon perang aktif. Kedua-dua helikopter tiba mengikut jadual pada pagi itu dan kemudian pada suatu ketika sebelum berlepas, seseorang telah membuat satu keputusan. Tiada siapa yang pernah benar-benar menjelaskan siapa yang membuat keputusan itu atau mengapa. Tetapi sebaliknya, daripada membahagikan penerjun udara ke dalam kedua-dua helikopter seperti yang dirancang, seluruh pasukan dimuatkan ke dalam satu helikopter sahaja. Pada masa pintu ditutup, pada satu-satunya Chinook itu, terdapat 38 penerjun udara, 5 orang kru Amerika dan 2 wartawan dari rangkaian Angkatan Tentera Amerika yang telah mendengar tentang cubaan rekod itu dan menaiki helikopter pada saat akhir untuk membuat liputan cerita tersebut. 46 orang semuanya. Tidak cukup tempat duduk untuk semua orang, jadi 11 orang terpaksa berdiri. Pada sekitar jam 12.30 tengah hari, Chinook itu berlepas. Beberapa belon udara panas telah pun dilancarkan, melayang dengan tenang di sekitar lapangan terbang sementara ribuan penonton menunggu penerjun udara keluar. Orang ramai berada dalam suasana yang ceria. Tetapi semua keceriaan itu berakhir apabila mereka di bawah tiba-tiba terdengar satu jeritan bising yang dahsyat bergema di langit. Sekarang, untuk memahami apa yang sedang berlaku di dalam helikopter itu, anda perlu faham satu perkara asas tentang bagaimana Chinook berfungsi. Sebuah helikopter Chinook mempunyai 2 rotor yang besar, satu di bahagian depan dan satu lagi di bahagian belakang. Tidak seperti helikopter biasa, kedua-dua rotor ini berputar dalam arah yang bertentangan dan bilah-bilahnya
sebenarnya melalui ruang yang sama di udara. Satu-satunya sebab bilah-bilah itu tidak pernah bertembung adalah kerana ia diselaraskan dengan sempurna, seperti dua orang di pintu pusing yang tidak pernah berlanggar kerana mereka sentiasa tahu bila masa yang tepat untuk melangkah. Penyelarasan masa itu dikawal oleh satu kotak gear, dan kotak gear itu, seperti mana-mana komponen enjin, perlu sentiasa dilumuri minyak untuk mengelakkannya daripada terlalu panas. Nozzle kecil di dalam transmisi menyembur minyak ke atas bahagian-bahagian yang bergerak secara berterusan. Setiap saat helikopter berada di udara, bayangkan ia seperti tali sawat pemasaan dalam kereta anda. Selagi kotak itu berputar, bilah-bilahnya diselaraskan dengan sempurna untuk mengelak antara satu sama lain dengan jarak hanya beberapa inci. Jika ia rosak, itulah mimpi ngeri terburuk setiap juruterbang. Dan di Mannheim, 11 September 1982, mimpi ngeri itu menjadi kenyataan. Kotak gear tiba-tiba gagal dan bilah dua rotor besar yang berat serta-merta berlanggar antara satu sama lain pada kelajuan ratusan batu sejam. Kekuatan perlanggaran yang sangat dahsyat itu mematahkan kedua-dua rotor tersebut di udara. Helikopter itu jatuh dari langit seperti batu, terhempas terus ke lebuh raya A656 autobahn di bawah. Oleh kerana mereka hanya berada pada ketinggian 800 kaki ketika rotor bertembung, memang langsung tiada masa untuk bertindak balas. Kesemua 46 orang di dalam helikopter itu terkorban. Ia adalah satu tragedi yang tidak dapat dibayangkan. Tentera segera menggantungkan seluruh armada Chinook mereka, bimbang akan kecacatan reka bentuk yang besar. Penyiasat membedah bangkai helikopter itu satu persatu, cuba mencari punca bagaimana helikopter pengangkut yang paling kukuh dan direka dengan teliti di dunia boleh tiba-tiba hancur berkecai pada hari yang cerah dan bersinar. Mereka tidak menemui kesan serangan peluru berpandu. Mereka tidak menemui kesan pelanggaran burung. Puncanya hanyalah secebis kotoran. Ya, hanya secebis kecil kotoran. Semasa penyelenggaraan rutin di darat sebelum helikopter itu terbang, mekanik telah menggunakan kulit kacang walnut yang dihancurkan untuk membersihkan dan menggosok bahagian transmisi helikopter itu. Ia adalah cara standard dan lembut untuk membersihkan jentera berat. Tetapi mekanik telah melakukan kesilapan mikroskopik. Mereka gagal meniup keluar semua habuk itu, dan zarah walnut yang tidak dibersihkan telah kekal di dalam transmisi, perlahan-lahan bergumpal bersama gris. Apabila helikopter itu berlepas pada pagi 11 September itu, zarah-zarah yang bergumpal itu telah menolak melalui saluran minyak dan menyekat satu jet pelinciran. Disebabkan jet itu tersumbat, kotak gear tidak mendapat minyak untuk menyejukkan dirinya. Ia mula menjadi terlalu panas, tersekat dan itulah akhirnya. 46 nyawa terkorban kerana sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang mungkin anda tidak fikir dua kali pun. Tetapi margin keselamatan di udara memang sangat ketat. Datuk Bandar Mannheim, Wilhelm van Holt, membatalkan semua sambutan ulang tahun yang masih berbaki. Sebuah tugu peringatan batu yang diukir telah didirikan di pintu masuk Mannheim City Airport. Nama kesemua 46 mangsa terukir pada penanda di bahagian dasarnya. Dan setiap tahun, pada 11 September, keluarga-keluarga berkumpul di tugu peringatan itu untuk mengenang apa yang bermula sebagai percubaan rekod dunia dan berakhir dengan 46 orang di atas lebuh raya kerana seseorang tidak membilas transmisi dengan betul. 6 bencana. Tiada satu pun daripada mereka yang tidak dapat dielakkan. Semuanya boleh dicegah sepenuhnya dan tiada seorang pun daripada mangsa itu menaiki pesawat kerana mereka mahu mati. Mereka mempercayai peralatan mereka. Mereka mempercayai pasukan mereka dan mereka menjangkakan untuk pulang ke rumah. Tetapi lelaki dalam video seterusnya tahu dengan tepat apa yang dia hadapi. Dia adalah seorang lelaki berani berumur 58 tahun yang membina tong kayu kasar sendiri, mengunci dirinya di dalam bersama landasan besi seberat 100 paun untuk menstabilkan dirinya dan dengan rela hati melemparkan dirinya menuruni terjunan air terjun Niagara setinggi 167 kaki. Anda pasti tidak akan percaya apa yang berlaku seterusnya.